Yuna, satu nama yang tidak asing lagi dalam industri muzik antarabangsa. Daripada pentas kecil di Malaysia, beliau melangkah jauh hingga ke Amerika Syarikat. Berkolaborasi dengan nama besar seperti Pharrell Williams dan Usher. Lagunya dimainkan di radio antarabangsa. Gayanya dipuji media fashion global. Yuna bukan sekadar artis Malaysia. Beliau simbol kejayaan global. Tetapi dalam era TikTok hari ini, kenapa artis Indonesia kelihatan lebih viral di TikTok global? Kenapa lagu-lagu dari Jakarta, Bandung, dan Surabaya lebih kerap muncul di FYP dunia? Adakah ini soal kualiti, strategi, atau algoritma semata-mata? Hari ini kita akan bongkarkan realitinya secara objektif dan mendalam. Untuk memahami isu ini, kita perlu faham satu perkara penting. Yuna membina kerjaya melalui laluan industri tradisional antarabangsa. Beliau menandatangani kontrak dengan label di Amerika. Album seperti Nocturnal dan Chapters mendapat perhatian media barat. Lagu seperti Crush menjadi pintu masuk ke pasaran Amerika. Strategi ini fokus kepada radio antarabangsa, media arus perdana, konsert global, kolaborasi artis barat. Ini model kejayaan era 2010-an. Namun, TikTok bukan radio. TikTok bukan MTV. TikTok bukan Billboard. TikTok adalah ekosistem yang berbeza sama sekali. Sejak 2020, TikTok telah mengubah cara muzik menjadi terkenal. Artis tidak lagi bergantung kepada label besar semata-mata. Sekarang, 30 saat lagu boleh menentukan nasib karier. Contohnya, lagu-lagu dari Indonesia seperti karya Tiara Andini atau Mahalini sering digunakan dalam ribuan, malah jutaan video TikTok. Kenapa? Kerana lagu mereka emosional, mudah dinyanyikan semula, sesuai untuk konten cinta, patah hati dan drama, dan TikTok sangat menyukai emosi. Mari kita bercakap tentang nombor. Indonesia mempunyai populasi lebih 270 juta orang. Malaysia sekitar 33 juta. Perbezaan ini sangat besar. Apabila lagu Indonesia trending dalam negara sendiri, jumlah video yang dihasilkan boleh mencecah ratusan ribu dalam masa singkat. Algoritma TikTok melihat jumlah penggunaan audio, kadar perkongsian, engagement, retention. Apabila satu lagu sudah meletup dalam negara sebesar Indonesia, ia mendapat momentum otomatik untuk dibawa ke pasaran global. Ini bukan soal lebih hebat. Ini soal skala. Satu lagi faktor penting ialah budaya digital. Pengguna TikTok Indonesia sangat aktif. Challenge menari, lip sync, drama, POV, romantik, parodi, emosi. Artis Indonesia juga sangat agresif menggunakan TikTok sebagai platform promosi utama. Mereka buat teaser lagu khas untuk TikTok, interaksi dengan peminat secara live, galakan challenge rasmi, repost video peminat. Pendek kata, mereka faham game TikTok. Sekarang kita kembali kepada Yuna. Yuna dikenali dengan muzik alternatif, R&B, estetika minimalis, lirik introspektif. Gaya ini sangat sesuai untuk konsert dan streaming platform seperti Spotify. Tetapi TikTok cenderung memihak kepada hook yang kuat dalam 15-30 saat, chorus yang mudah diulang, lirik yang relatably secara universal. Ini bukan bermaksud muzik Yuna tidak berkualiti. Sebaliknya, ia menunjukkan bahawa format TikTok memerlukan pendekatan berbeza. Satu perkara menarik, kebanyakan lagu Indonesia viral di TikTok masih dalam bahasa Indonesia. Kenapa boleh tembus global? Kerana TikTok bukan lagi tentang bahasa semata-mata. Ia tentang vibe dan emosi. Contohnya, kita pernah lihat fenomena lagu-lagu Asia lain seperti dari South Korea menjadi global tanpa semua orang memahami bahasanya. K-pop membuktikan perkara ini. Jadi persoalannya, adakah Malaysia memanfaatkan momentum serantau dengan cukup agresif? Indonesia mempunyai industri hiburan domestik yang sangat besar. Drama TV popular. Filem box office tempatan rancangan realiti besar. Banyak artis seperti Lyodra dan Raisa mendapat pendedahan melalui pertandingan nyanyian dan televisyen nasional sebelum mendominasi digital. Apabila mereka masuk TikTok, mereka sudah ada fanbase besar. Sebaliknya, pasaran Malaysia lebih kecil dan lebih fragmented. Ini bahagian paling sensitif. Adakah artis Indonesia lebih bagus? Tidak semestinya. Malaysia juga mempunyai artis hebat. Yuna sendiri membuktikan artis Malaysia boleh menembusi pasaran Amerika, sesuatu yang sangat sukar. Tetapi viral dan global recognition adalah dua perkara berbeza. Viral sama dengan pantas, meluas, algoritma driven. Global recognition sama dengan credibility industri, konsistensi, longevity. Yuna menang dalam credibility global.
Indonesia menang dalam permainan algoritma TikTok. Generasi hari ini tidak menunggu album penuh. Mereka mahu soundbite trend, remix, dance challenge. Artis yang paling cepat adapt akan menang. Indonesia nampaknya bergerak lebih pantas dalam mengoptimumkan TikTok sebagai platform utama, bukan sekadar tambahan. Jika Malaysia mahu lebih banyak artis viral global di TikTok, beberapa perkara mungkin perlu berlaku. Strategi pelancaran lagu berasaskan TikTok kolaborasi serantau Asia Tenggara. Challenge rasmi yang dirancang awal. Penggunaan influencer secara sistematik, analisis data algoritma secara serius. Malaysia tidak kurang bakat. Tetapi dalam era digital, bakat sahaja tidak cukup. Strategi menentukan kemenangan. Yuna membuktikan bahawa artis Malaysia mampu berdiri di pentas dunia. Indonesia pula membuktikan bahawa dominasi digital boleh dicapai melalui skala, strategi, dan momentum domestik. Jadi, ini bukan perbandingan siapa lebih hebat. Ini adalah dua model kejayaan yang berbeza. Model 1, laluan industri global tradisional, seperti Yuna. Model 2, dominasi algoritma dan kuasa masa digital, seperti artis Indonesia di TikTok. Soalan sebenar sekarang ialah, model mana yang akan menentukan masa depan muzik Asia Tenggara? Adakah kita akan melihat lebih ramai artis Malaysia menguasai TikTok global dalam 5 tahun akan datang? Atau Indonesia akan terus memimpin gelombang viral serantau? Apa pendapat anda? Tinggalkan komen, kongsi pandangan, dan jangan lupa subscribe untuk analisis seterusnya. Kerana dalam dunia digital hari ini,